Sabar, saya buka saya punya timer dulu. Dekat sini, saya pakai timer sekarang ni. Saya dah maju. Okey, kita berada dalam segmen yang kedua. Apa-apa pun, kita sebutkan terima kasih kepada kita punya penaja-penaja. Terima kasih kepada Extremo, Hit Pro, lebih panas, lebih padu. Terima kasih kepada Rapido, penyedia aksesori motosikal yang semakin meningkat naik. Kemudian Koyoko, bateri motosikal, satu-satunya bateri motosikal dengan pengesahan daripada kelulusan daripada pihak Sirim dan juga warranty sehingga 18 bulan. Tune Boss, ECU dan juga CDI buatan development daripada anak tempatan. Kemudian Ilala Lagis, beg skuter peneman event-event yang dihadiri oleh Two Wheels Media. Monster Energy, minuman tenaga pilihan kami yang berada atas meja kami ni, walaupun nak capai kadang-kadang macam tak sampai. Tangan kena potong. Mana kena potong, tak ada. Tangan kena potong. So, dan juga terima kasih kepada Arcade Chain, penyedia rantai yang mempunyai pelbagai pilihan dengan edisi-edisi terhad yang memang sangat rancak sekali yang dilakukan oleh Arcade Chain. Kepada anda yang mana nak dapatkan peluang untuk bersama-sama ke Turki, untuk bersama-sama ke Turki, korang boleh bersama-sama dalam peraduan ataupun kita katakan giveaway yang dilakukan oleh Monster Energy sekarang ini. Korang boleh dapatkan minuman Monster Energy, beli produk Monster Energy di kedai-kedai yang berhampiran daripada 1 April hingga ke 31 Mei. Kita ada lebih kurang dari setengah bulan lagi untuk korang bersama-sama dalam peraduan ini, di mana pemenang akan mendapat perjalanan ke MXGP Turki untuk 2 orang. Di mana korang boleh hadiri MXGP Turki untuk 2 orang, dan tertakluk pada terma dan syarat. Korang hanya beli dan juga muat naik resit yang menunjukkan bukti korang beli. Hadiah kedua ada 50 t-shirt daripada Monster Energy. Jadi boleh support kepada penyokong-penyokong Two Wheels Media. Terima kasih kepada Monster Energy. Jangan lepaskan peluang. Monster Energy ni memang hadiah dia dahsyat-dahsyat sebenarnya. Baru ni pun dengan cerita orang rebut keychain. Dekat GP baru ni dia orang rebut keychain. Pandai dia orang ya. Nah, so macam kita apa pun tak ada kan. Apa pun tak ada. Itulah kita selalu kan. Disisihkan lah kerja. Macam tu. Okey, so di segmen kedua. Okey, kita berada di segmen kedua. Okey, baik. Di segmen kedua ni kita nak bawa, saya ada terbaca satu posting daripada rakan media kita juga, daripada saya rasa rakan media kita yang lain sebelum ni menyatakan bahawa berlakunya dia nak kata rakan media, iyalah daripada rakan media kita. Yang ni kita mention lah, ini daripada Pit Stop. Dia cakap dekat sini, dia kata macam keadaan di Lita kosong tapi view di online ramai macam tu. Jadi kita nak bawa isu ni lah sebenarnya. Jadi isu yang kita letak kat sini, kehadiran fans di venue. Kehadiran fans di venue tempat pertandingan versus online broadcast. Dia penyeri ataupun pembunuh sebenarnya. Adakah ianya penyeri perlumbaan tersebut ataupun ianya adalah pembunuh scene tersebut sebenarnya. Baik, yang mana tak tahu, banyak perlumbaan-perlumbaan di Malaysia ni, termasuklah Malaysian Cup Breaks, yang event kita kata Red Bull Suzuki pun, tapi Red Bull Suzuki tu dunia punya event lah kan. Tapi kita kata yang Malaysia ni banyak dia orang buat live viewing. MSF series pun dia ada buat live streaming dekat Facebook dan sebagainya. Memang kita dapat tengok ribuan orang tonton. Tetapi malangnya Wandi, apabila kita selaku pengamal media ni, kita pergi ke pengamal media sekarang. Bila kita pergi ke venue, kita tengok, taklah kenapa orang tak turun kan? Korang tahu event ni jalan sebab korang tengok live, tapi korang tak turun. Kenapa? Kenapa tak semeriah itu? Kenapa korang tak membanjiri kehadiran atau membanjiri venue tu? Tambahan pula benda tu dilakukan di track-track yang, kalau kita katakan break tu mungkin dah di tempat-tempat lain kan, di lokasi-lokasi tertentu. Tapi bila kita kata di central terutamanya di Sepang International Circuit, kehadiran peminat sangat-sangat tidak memberangsangkan, Wandi. Kenapa Wandi? Adakah ianya disebabkan oleh live viewing ni ataupun ianya disebabkan faktor-faktor lain, Wandi? Yang saya nampak, saya sendiri pun mengalami, satu, saya percaya ramai juga yang macam saya lah, berada jauh dari venue itu satu je, berada jauh macam saya dari seberang Sabah. So kalau nak keluarkan belanja mungkin sampai ribu hanya untuk pergi ke sana untuk melihat secara depan mata.
itulah agak terasa berat jugalah. So Mm-mm. saya percaya rakan-rakan lain yang bersama kita ni pun pasti ada juga alasan sebab duduk jauh, mungkin di Perlis, mungkin Betul. di Sarawak. Itu satu faktor lah, satu Faktor, faktor ya. satu faktor utama lah pada saya, yang saya alami. Saya sendiri alami ni, yang saya cakap apa yang saya alami, yang saya rasa. Lepas tu yang kedua, tapi saya pernah juga pergi sekali masa Malaysian Cup Week. Bukan sekali lah, berkali juga lah bila ada peluang di Sepang. So bila pergi, satunya, ya betul macam cikgu kata, tak berapa ramai orang. Bukan kata tak ada acara lain macam booth ada buka, Honda, Yamaha, itu jenama-jenama besar. Cuma dia sekadar daripada pengeluaran motor itu je lah. Dia tak ada event sampingan lain. So macam saya pergi, kalau pergi booth pun lebih kurang juga dengan pergi kedai motor ke, ataupun di pameran motor mana ke. Dia tak ada nilai tambah dia lah. Yang lain, ataupun acara tambahan lain selain pemotoran ke. Sebab kalau saya nak bawa anak, kita kena tahu yang dalam satu keluarga tu sendiri bukannya semua suka motor. Kalau kita ni mak ayah minat motor, mungkin anak-anak kecil mereka tak berapa gemar motor. So kita nak tengok motor tapi anak-anak berlari-lari, kan tak best, mengganggu kita. So mungkin kalau ada something yang boleh membuat anak-anak reda apa semua, mungkin buatkan mak ayah pun okey lah untuk pergi tengok. So saya pun sebagai ayah pun terasa itu pun antara punca juga. Okey, kita tengok pada ruangan komen sekarang ni. Amin Zulkarnain cakap dekat sini. Dia kata ini yang kita nak pelibatan korang dekat dalam komen waktu kita buat live podcast ni kan. Kita dekat Malaysia ni secara umumnya, kata Amin Zulkarnain, tak ada budaya tonton acara sukan dekat tempat acara sukan tersebut berlangsung. Itu saja masalahnya, dia kata. Jadi ini mungkin betul, mungkin ya kita katakan, sebab kita bila kita masuk dalam cerita macam ni, okey, walaupun kita faham orang macam Wandi cakap tadi, orang yang duduk di Johor, orang yang duduk di Sabah, Sarawak, di Terengganu, susah untuk hadir sebab jauh kan. Tetapi kalau kita tengok rata-rata orang yang berada di ibu kota pun, dia orang tak luangkan masa. Kenapa? Sebab bagi saya itu bukan kita punya budaya. Saya rasa kita tak payah tengok motorsport. Kita tak payah tengok motorsport, kita tengok sukan-sukan lain pun sama. Terutama sukan terbesar di Malaysia lah. Kita cakap sukan bola sepak pun. Walaupun setiap negeri ada pasukan-pasukan yang tersendiri kan, tapi support daripada peminat-peminat sepanjang musim sangat mengecewakan lah. Tapi hanya ada event tertentu baru dia orang akan pergi. Contohnya kita dapat masuk semi-final ke, dapat masuk final ke kan, baru akan ada meriah dia tu. Itu salah satu sebabnya orang jadi macam ini biasa, kemudian nanti kita boleh pergi dan sebagainya. Dan apa yang Wandi cakap tu betul. Kekurangan aktiviti lain, terutamanya saya katakan untuk siri-siri yang lain ni. Ini membawa kepada komen Muhammad Yusri. Okey, Muhammad Yusri cakap dekat sini, marketing tak memainkan peranan. Okey, sebab kita tahu setiap event-event yang dijalankan ni, dia orang punya marketing punya department lah kan. Tapi kita tak tahu macam mana dia uruskan perkara tersebut, sedangkan kita katakan event-event, contohlah orang buat gathering pun penuh kan. Orang buat gathering penuh lah. Even Honda Day yang dapat kereta cabut tu pun orang penuh. Kan, sampai yang macam tu sebab marketing dia power tau. Marketing dia power, dia dapat tarik orang, minat orang untuk datang kan. Tapi apabila kita katakan selain daripada, saya rasa mungkin yang ada letakkan aktiviti lain di situ adalah seperti di MotoGP Malaysia, Malaysian GP. Kedua adalah bagi saya Malaysia Cup Prix yang ada benda lain untuk dilakukan lah juga. Selain daripada tu, siri-siri lain ianya lebih kepada betul-betul hardcore enthusiast je nak pergi. Maksudnya kalau kau betul-betul minat je, kau akan datang. Sebab apa? Kadang-kadang memanglah pelumba tu dah kita kurang kenal dah satu hal kan. Jadi untuk cara lain untuk nak tarik crowd ni, dia orang pun tak sediakan. Jadi kepada yang betul-betul minat, yang betul-betul ada kawan di race ke, company yang dia ada sponsor ke, baru dia datang. Jadi itu saya rasa macam marketing mungkin kurang memainkan peranan apabila perlumbaan menjadi. Sebab kalau kita kata
macam mana event-event biasa, kita katakan gathering biasa pun dia orang dapat kumpulkan sebanyak mana kan, sebab dia orang tawarkan something kepada peminat-peminat. Dia tawarkan something kepada peminat-peminat. Saya tengok dekat komen dekat sini, saya rasa tengok tempat race, dia kata. Contoh race Capri bila dekat buat dekat SIC tak ramai, tak meriah sangat. Kalau dekat Terengganu saya lihat ramai yang hadir, warga tempatan. Mungkin lokasi dekat dengan orang ramai tak jauh. Itu betul. Saya rasa memang lokasi satu peranan, kita katakan. Tapi kenapa walaupun kita kata dengan sebab Kaprik ni saya tak nak argue, sebab Kaprik ni dia penganjur-penganjur dia, orang yang terlibat dia memang dia orang giat buat. Kita tengok dia orang buat ride bersama dengan pengilang-pengilang lah, dia bersama dengan Honda, dengan Yamaha kan. So dia ada ride-ride dia, even daripada Vosh ke apa-apa, dia ada ride dia yang okey dia orang kumpulkan bawa. Kadang-kadang orang yang pergi tu tak ambil tahu pun pasal racing kan. Yang penting ada ride, jom dapat t-shirt free kan. Dia umpan dengan t-shirt free pun dah dapat kan, dah seronok kan. Even kita kata kita buat singgah GP, kita buat live viewing singgah GP, ada yang datang Wandi yang tak pernah tengok MotoGP pun. Daripada kita tanya pun memang minat MotoGP ke, dia kata bang memang saya mengaku bang saya tak pernah tengok MotoGP. Tapi sebab kita buat promosi yang baik kan, dia orang dapat bawa kawan-kawan dia orang yang tak pernah tengok pun join in. Tapi kenapa siri-siri tertentu ni tak cukup orang yang hadir tu, itu yang kita katakan apa yang berlaku sekarang ni Wani. Dan kita nak salahkan live broadcast saja tak boleh lah. Sebab live broadcast ni kadang-kadang orang kerja ke apa-apa, itu memang orang tengok lah. Ya, pada saya kalau live tu itu penting je, sebab dalam bab promosi, live tu sendiri pun menarik minat. Macam saya ni orang jauh, dapat tengok live. Memang teringin daripada tengok live tu, kita lebih tahu isu semasa, kita tahu keadaan semasa, tahu tentang perlumbaan. Jadi kita memang teringin nak pergi. Kan best kalau aku boleh pergi tengok depan mata. So live tu sendiri sebenarnya mempromosikan race di mata sajalah. Betul. Saya yang jauh ni. So kalau nak kata betul-betul membunuh live tu, saya tak setujulah. Ya. Betul. Dia lebih mempromosikan, dan sama macam UFC ke apa ke, mereka ada juga live. So dari situlah dia perlu. Untuk jauh. Dan kita nak dengar apa kata daripada Man, sebab Man ada cuba nak dia tengah geletek pinggang saya ni, dia macam aku nak tahu juga ni. So daripada Man, kita nak tahu juga Man macam mana Man. Bagi saya saya setuju semua point tadi. Cuma ada satu, jadi pendapat saya lah. Saya rasa facility tu saya kalau macam kalau awak duduk dekat grandstand kan motor dia lalu sekejap je zap dah. So kalau lah Sepang tu ada audio yang bagus, ada pengacara pun dengar, TV yang ada, so walaupun motor tu tak lalu, kita enjoy lah dengan suasana dia tu. Ni pernah tengok kan macam movie kan, dia punya komentator tu bising kan dekat stadium. So kalau macam even MotoGP, saya tengok dia orang pun tak pasang speaker yang kuat. So sepatutnya kita kena beli, betul tak? Kita kena beli audio device. Kan device kan. So tak kisahlah, asalkan ada benda tu, so dia lebih enjoy lah kot bagi saya. So mungkin facility tu kena nampak macam rasa cinema sikit macam tu lah. Okay, ini pendapat yang baik daripada kita punya Mr. Producer. Dia kata facility ni bukan sekadar kemudahan, tapi ianya adalah tarikan orang untuk tengok. Okay, yang apa yang dimasukkan oleh Man, contoh di MotoGP dia ada screen yang bolehkan orang tengok bila motor tu dah lalu, lepas tu kita masih tahu apa yang berlaku. Okay, tapi bila untuk siri-siri kecil yang lain ni, dia tidak ada perlibatan, dia tak ada engagement yang macam tu. Okay, ini membawa kepada saya dan Batu Kawan punya insiden last year. Saya menonton Malaysia Cup Prix, saya macam biasa, saya akan hadir bila buat Batu Kawan, saya memang akan hadir sebab tengok sahabat saya race. Saya tangan sebelah pegang phone. Buka live di Facebook Malaysia Cup Prix. Sebab apa? Saya tengok VAP habis tu, saya nak tahu dekat depan tu apa jadi. Jadi kekurangan dia kat sini, kita penonton yang hadir tak dapat nak engage dengan perlumbaan tu sebab dia orang tak tahu apa yang berlaku selepas tu. Kalau kita tengok bola di stadium pun still kalau stadium yang besar dia ada skrin besar lagi kan, kita dapat tengok lagi apa semua kan. Kalau kita tengok motor ni, memang motor tu sebab tu orang cakap macam kurang tarikan untuk orang datang. Even di Sepang, sebab apa? Bila motor dah lalu, okey, apa jadi di turn 1, 2, 3, 4, 5 kita tak tahu.
Kita dah tak tahu. Kita just nampak warm sekali tu je. Jadi ini adalah kelemahan dari segi fasiliti yang saya rasa dibuat oleh penganjur lah saya rasa, yang membuatkan orang yang datang tu tak ada inisiatif. Bagi dia orang macam better aku tengok kat rumah, aku dapat tengok siapa fight. Pendapat Wandi macam mana tentang macam ni? Saya tambah sikit lagi tadi. Okey, Tapi benda ni memang saya faham costly untuk penganjur tu nak buat. So maksudnya betul, dia berbaliklah kepada marketing. Maksudnya marketing tu kena kuat lah supaya drama-drama tu lebih panas lah. So orang betul macam, tu lah. Kalau ramai boleh lah buat macam ni. Betul. Ini yang menarik juga ni. Okey, jadi saya dah masuk Man cakap yang tu memang betul lah. Okey. Jadi penonton tak dapat nak engage dengan race. Jadi dia tak tahu, macam dia rasa better aku tengok live. Sebab apa? Lebih dia rasa dekat, dia rasa lagi action ada, komentator pun ada. Macam MotoGP dia ada screen tapi komentator ada sebab dia orang jual benda lain. Sebab dia orang buat benda lain kan. So itu tak kisahlah. Untuk kita yang lain ni kita tak adalah sampai nak ada komentator menyalak dekat tepi track ke apa-apa. Cuma bagi orang angle yang lebih sedap untuk ditonton. Tambah Kak Prik pula dengan keliling pagar kan. Lepas tu dia tak ada, orang tak dapat tengok dengan baik. Lepas tu kita tahu macam Man cakap tadi, kos dia tinggi untuk buat benda tu. Sewa skrin saja pun kadang-kadang sampai hampir belasan ribu sebenarnya untuk sewa sehari kan. Tapi kita kata itu dah satu hal. Tapi kenapa benda tu dia orang tak dapat buat? Sebab engagement orang pun tentang siri tu pun tak tahu. Sebenarnya tak ramai pun tahu yang macam contoh MAM Superbike sedang berlangsung. Orang tak tahu pun MSF punya berlangsung. Sebab apa, kadang-kadang saya tengok, ini saya tak tuju kepada mana-mana organisasi, tapi korang tengok sendiri pada hari perlumbaan, apa yang diorang buat di media sosial diorang. Ini kena tengok kan. Yang update yang macam sebelum ni saya pernah tegur, update daripada tulis media lebih elok daripada penganjur kejohanan. Sebab kita siap bagi tahu full result kan. Kita bagi video, kita bagi full result. Setiap habis race kita bagi full result. Sedangkan penganjur kejohanan punya page pun keputusan pun tak ada. Dia dah ada satu page ni siap. Contohlah kita kata Wandi menang kan. Wandi menang. Dia buat satu page. Satu post yang macam tu. Dengan gambar apa semua tak ada. Betul-betul tulisan background warna merah. Yang ni tamat perlumbaan ni, dia macam engagement orang pula, orang jadi macam orang nak tahu tentang perlumbaan tersebut. Sebab saya memang follow banyak page-page yang penganjur ni. Kita nak tahu, okey, sebab kita ada podcast ni, so saya nak ambil tahu sebab saya nak tahu nak bersembang apa. Tapi saya bila tengok pun lah, apa benda dia orang ni macam ni kan. Sampai baru-baru ni saya kritik yang Malaysia Cup Prix. Saya masuk, okey, saya dah habis race tu, race pertama dia orang dulu dekat Sepang Utara tak silap saya. Lepas tu saya buka website. Sebab hari tu kita ada MotoGP. Itu ada apa Tapi saya buka website, saya nak tengok result penuh. 2025 punya tab pun tak ada lagi. Masih 2024. Sekarang dah ada lah. Sekarang dah ada dah 2025 kan. Sedangkan dia orang sendiri pun tak buat benda tu, macam ibarat kita nak kata macam tak bersungguh. Sampai kita nak dapat informasi pun susah. So adakah itu kesilapan daripada mana, Wandi? Agak sensitif juga ni cikgu. Sensitif, kita ingat apa dengan sensitif? Ada Wandi fikir jawapan dia kan. Saya ada lagu yang pendapat. Saya rasa kalau saya lah, untuk menaikkan kejuaraan, penganjur mungkin wajibkan pelumba ada pace sendiri. Maksudnya betul, pelumba kena ada TT, buat apa dia buat, macam tu lah. Betul. Kalau rider tak sempat, inform kita mungkin boleh bincang lah. Itu adalah, ini adalah salah satu strategi yang baik lah kita tengok. Even Malaysia Cup Prix tu hari dia orang buat untuk rider-rider CP150 semua kena ada pergi kursus, ibarat kelas bengkel pengucapan awam apa semua kan. Sepatutnya mungkin penganjur-penganjur boleh ambil langkah untuk semua rider yang bersetuju untuk masuk siri perlumbaan kita ni perlu ada akaun media sosial dan perlu buat post tentang perlumbaan ni setiap minggu contohnya. Benda tu boleh masuk binding dengan dia orang punya agreement untuk race, untuk perlumbaan dan sebagainya. Saya rasa itu akan membuatkan race ni lebih memberikan dekat dengan peminat-peminat sebenarnya, Wandi. Dan yang pasal cikgu tanya tadi, saya lebih kalau di media sosial lah, saya lebih kepada bendanya yang berterusan. Berterusan maknanya cerita-cerita semasa, macam MotoGP. Walaupun tengah cuti pertengahan kan, ceritanya masih ada tentang
gosip terus tersebar tentang baik benda negatif sekalipun, kritikan, semuanya jelas, semuanya dikongsikan. Yang kita ada, tempatan kita ada, semuanya macam berita saja. Betul. Sekadar itulah, padahal ini media sosial Betul. bersosial lah. Campurlah negatif positif, jangan terlampau nak halang, semuanya mesti positif. Itu jadi macam berita pun kadang-kadang negatif. So kembangkan juga dengan gosip, kembangkan juga dengan isu-isu yang kadang-kadang sensitif, tak terlampau sensitif, tapi yang cuit sikit-sikit itu, itu yang membuatkan drama itu berpanjangan dan orang nak terikut-ikut, orang nak tengok apa akan jadi. Saya menarik tengok dekat sini komen daripada Anik Nur Rahim dekat sini, sebab satu komen daripada Azmi Yaakob cakap KBS tak support motorsport ni. Anik Nur Rahim respon kepada komen Abang Azmi kita, sebelum nak cakap KBS, yang organizer pun kena push dulu, sebab Facebook update page pun, update sendiri pun tak perlu marketing mahal. Betul. Sebab update page sendiri tak perlu apa-apa pun. Kau perlu ada satu media personal, dan saya tahu segala penganjur sekarang ni dah memang aware tentang perkara ni, dan dia orang ambil maklum, dan dia orang memang berikan penekanan terhadap media punya engagement punya ni. Dan kadang-kadang rata-rata orang kadang-kadang dia orang macam wah biasalah kementerian tak ni. Sebab kita kena faham, kementerian ni dia bukan satu agensi yang buat untung. Okay. Sebab yang buat duit, yang buat dia adalah organizer. Jadi kalau KBS nak campur tangan sangat pun, bukan aku dapat apa pun sebenarnya. Sebab korang yang buat benda ni kan. Kau buat ni dengan sponsors, dengan apa-apa semua. So korang lah sepatutnya kena gerakkan lagi. Dan sebenarnya kementerian ni kita tak boleh nak salahkan kerajaan sangat. Saya bukan nak mana-mana kerajaan ke apa, tak. Sebab saya tahu sistem dia orang. Kita tahu sistem dia orang. Dia orang dapat bajet. Bajet tu adalah untuk pembangunan, akar umbi, apa semua. Dan bila mainstream ni dia dah ada penganjuran sendiri. Dia ada association yang buat. Dia dah ada federasi sendiri. Contohnya kalau kita kata Malaysia, dia under MAM kan. Dia ada federasi dia sendiri. Federasi tu bergerak di bawah, berdaftar bersama dengan KBS. Jadi KBS akan lepaskan kepada badan utama tu lah. Jadi badan utama ni yang akan menggerakkan perkara ni. Tapi yang menariknya, apa yang kita tengok, event-event kita dekat drag, event drag yang belum lagi kami editui, belum ada kesempatan lagi untuk cover event-event drag ni. Kalau ada masa memang kita orang nak cover juga sebenarnya. Promosi dia lain macam, Wandi. Media sosial dia lain macam. Dia update dia, sekarang ni rekod kebangsaan kawan ni. Okey, ini penyertaan yang masuk. Ini dia gambar jentera yang dia orang upload kan. Dengan cerita jentera hijau ni akan kembali musim ni. Dia create hype. Dia buatkan satu benda yang hype untuk peminat-peminat ni libatkan diri. Contohnya ada satu nama legend ni nak kembali dalam bidang drag ni kan. Nama joki dia pun disebut. Bukan sekadar nama pasukan saja. Dia ni menang lagi. Dia ni pegang 3 rekod kebangsaan. Dia ni selepas 13 tahun menyepi, kawan ni masuk semula ke dalam. Orang jadi hype tau. Dan sebab itulah kita tengok event-event drag ni mendapat tempat dekat hati peminat-peminat muda sekarang ni, Wandi. Ramai. Saya pun kadang-kadang ada juga tengok itulah pertandingan drag. Boleh kata sangat ramai cikgu yang menonton. Yang bukan menonton ni lah, menonton live ni, tapi menonton di tempat kejadian. Padahal kalau kita kata pada drag itu berapa saat je, tak habis. Habis. Berapa saat je. Tapi kenapa ramai yang pergi tanda sokongan dan tanda mereka terhibur dengan tayangan sekejap itu. Betul. Dan aksi yang sekejap itu. Tapi mereka still rasa terhibur. Terisi masa dia. Tapi kita yang race boleh kata 15 minit, 20 minit, 30 minit rasa macam kosong. Betul. So itulah antara. Dan kita tengok juga apabila kita kata peminat-peminat drag ni, sampai kita tengok, kau tengoklah jentera-jentera Y dekat atas jalan raya. Dia inspired by Y yang masuk kaprik ke Y yang masuk drag? Kau tengok atas jalan yang pakai swing arm panjang, yang pakai tayar sotong kan, yang out spec sampai jack berapa lah, yang sampai buat stage berapa lah, apa semua benda ni kan, datang daripada mana? So apa? Marketing.
Kan kita tengok pengusaha dia, pengusaha alat ganti dia pun memang sentiasa update. Okey, hari ni kita akan buat masuk produk ni yang memang kami guna, kami dah benda ni lah yang kami pakai dekat drag itu hari. Kalau abang dengar saya cakap tu pun abang tahu lah siapa punya tu kan. Bos Adib selalu cakap macam tu kan. Yang ni yang kami dah pakai, macam ni lah spek yang kami pakai yang kami menang dekat Gong Badak tu hari. Jadi orang pun jadi macam, aku nak buat macam tu. Tapi kita tengok yang apa yang dilakukan ni tak terinspirasi kepada peminat muda untuk perlombaan jenis track ni. Kita kata budaya mungkin budaya, tetapi saya rasa tak ada cara lain lah. Marketing saja sebenarnya. Marketing dan juga yalah, bila marketing out, kita kata memang orang akan tak ada inisiatif untuk pergi dan juga hadirkan diri. Satu lagi Wandi, kita kata kita sebut dekat sini, kita sebut Malaysian Cup Prix, kita sebut MSF Series, kita sebut MAM Malaysia Superbike Series, kan? Ini adalah perlombaan-perlombaan yang disanction. Maksudnya yang dianjurkan secara baik dengan penuh dengan sokongan daripada badan induk, kan? Tetapi ada juga event yang kita tengok dekat luar sana dah lah tak ada penganjuran daripada ataupun kita kata pelibatan daripada badan induk dan sebagainya. Dan ada kadang-kadang penganjuran yang dibuat secara suka-suka. Tetapi masih dapat orang ramai. Maksudnya yang suka-suka tu penganjuran haram lah kita kata. Tapi masih dapat kehadiran orang yang ramai. Sebab apa? Diorang create hype tu. Jadi mungkin kita tak ada siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa Wandi. Cuma kita kata mungkin sekarang ni kepada marketing team untuk siri-siri perlombaan di Malaysia patut contohi apa yang dilakukan oleh drag community ni. Tak kisah drag community ni, saya bukan kata geng-geng yang main motor saja tau. Even kalau Wandi di Sabah, cuba tengok kalau event drag diesel buat kat sana 4x4 punya, kau tengok orang dia macam mana. Kan gila-gila punya. Bukan cakap motor je, kereta pun sama, memang gila-gila punya. Kan? Sebab apa dia orang create something dan membuatkan orang seronok nak pergi. Walaupun booth yang ada tu still booth yang kurang, tapi ada macam-macam benda yang berlaku dan orang tertarik nak pergi. Kadang-kadang pergi tak ada apa pun. Hujung minggu ni ada drag kat sini. Macam dulu saya ingat lagi drag dekat Taiping, pergi lah. Malam tu kita pun pergi bawa kereta pergi Taiping. Sampai-sampai haram tak ada apa pun, kan? Booth pun tak ada. Cangak cokor tengok gitu kan. Tapi disebabkan marketing yang dia orang buat tu, kita hadir. Kita hadir. Jadi macam tu. Jadi ada tambahan daripada Osman mungkin. Dan lagi satu, antara perkara yang dikatakan juga adalah dari segi fasiliti yang disebut, fasiliti di lokasi juga membuatkan orang kurang senang. Okey, di mana sebelum ni kita dapat tahu ada yang penyediaan tandas yang tak cukup. Yang kita tengok kan, penganjuran-penganjuran macam ni, penyediaan tandas yang tak cukup, tiada tempat untuk makan. Bayangkan dia orang pergi ke Sepang International Circuit, dia orang dah masuk pun satu hal, kan jauh dan sebagainya. Bila sampai sana, duduk kejap semua, nak makan nak kena keluar balik. Bapak jauh nak pergi sampai sana baru nak dapat makan. Itu antara perkara yang disuarakan oleh kawan-kawan yang menghadiri sebenarnya, Wandi. Sampai betul. Pergi, kenapa? Contoh, Kak Prik buat dekat Terengganu ramai orang, buat dekat Penang ramai orang, buat dekat Johor ramai orang. Tapi bila di Sepang terus kurang. Kenapa event-event lain buat dekat tempat-tempat lain ni ramai orang, bila buat dekat Sepang habis? Kerana dia Sepang ni dia bukan nak kata apalah, dia ada syarat-syarat tertentu. Even kalau nak buka berniaga dan tu bukannya boleh pacak kemah je bang. Abang boleh buka ayam gunting tak bang? Kau nak sewa tempat tu pun satu hal dah. Jadi satu kadang-kadang orang yang pergi sana susah nak pergi Sepang, nak cari makan pun susah Wandi. Ada yang cakap macam tu Wandi. Ya betul, dan itu pun yang dialami sendirilah oleh saya juga. Kalau cikgu pergi pun cikgu akan alami apa yang mereka rasa. Tapi itulah, harap ada perubahan dalam masa terdekat supaya, sebab bendanya kita dah sedia establish dah lama cikgu. Jadi sayang kalau dah tengok untuk berpuluh tahun. Sepatutnya dia jadi macam Amerika lah cikgu. Tengok NASCAR macam mana. Macam mana sekali datang tengok drag diorang ramai, padahal sekitar diorang tu je. Tapi kita yang berpuluh tahun pun harap akan meningkatlah jumlah penonton.
aktiviti tu banyakkan lah. Itu ya. Betul. Saya dari segi penyertaan juga, saya kata macam apa Osman cakap tadi kan, media sosial diorang kena aktif dan sebagainya. Saya ambil contoh kepada kita punya penaja utama kita, Esrimo. Tengok macam mana Esrimo selepas tamat perlumbaan, diorang ambil shot daripada race tersebut, dia bagi rider dia ulas semula kan. Dia jadi macam proper punya, barulah seronok peminat nak tengok kan. Betul. Dengan Brab Motorsport kan, No Money Racing. Jadi dia selepas habis race, diorang buat pula video, diorang buat montage. Oh, ini dekat race itu hari. Kalau kita tengok tim lain pun tak ada buat macam tu. Tak ada langsung daripada tim-tim lain. Just ambil gambar corner macam tu je. Habis kot apa rider dia ambil corner itu. Tapi kalau kita tengok apa yang dibawakan oleh Extremo bersama dengan No Money Racing, Brab Motorsport, dia mula engage. Saya rasa tim-tim masing-masing patut mula buat macam Brab Motorsport bersama No Money Racing ni, bersama dengan Extremo ni. Apa yang dia orang buat? Dia dah mula daripada race ni dia orang buat shot, dia orang buat montage. Habis tu pelumba pula cerita. Oh, pada race ni macam ni berat saya berlebihan. So macam dia dia cerita balik pasal race dia semua. Jadi dia lebih kepada peminat yang baru nak tengok ni, makin seronok tengok. Lepas tu dia orang bawa keluar merch. Kan, dia bawa keluar merch. Okey, boleh beli kan. Saya macam sebelum ni saya sokong pasukan yang kawan saya join dekat Capri tu. Saya tanya dia, "Weh, baju nak beli kat mana?" Tak tahu lah. Aku nak baju macam kau pakai tu kan. Baju yang rider pakai tu, baju dengan tim. Macam contoh sekarang ni, saya sanggup beli benda ni. Saya sanggup beli baju Crazy Racing. Saya sanggup beli baju Crazy Racing edisi terkini. Tak kena sebut edisi terkini ni kan. Sebab apa? Sebab kita support, and then kita nak pakai apa yang dia orang pakai kan. Yang original macam ni pula kan. Kena sebut kan. Tapi apa, sebab bila kita dapat itu, barulah kita dapat engage. Kita rasa macam we are part of that kan. Kita adalah orang yang terlibat sekali. Sampai saya pergi sana tanya dia, "Weh, baju kau mana?" "Tak ada, Ustaz, aku pergi tengok Ustaz." Dia bagi saya satu t-shirt putih. Lambang satu dekat sini, itu je. T-shirt DIY putih dengan satu lambang cop, ada cop company dia, itu je. Lah aku nak yang macam korang rider pakai ni dengan penuh penaja apa semua ni kan. Baru seronok. Macam ada orang tanya baju Remy dekat komen sana, tanya dia, "Baju beli mana?" Mungkin dia tengok baju Wandi kot, baju nak beli mana. Itu baju tu special lah. Baju yang Wandi pakai tu special. Baju yang baju Wandi lah kot. Baju saya ni boleh beli kat mana-mana. Ada orang jual, boleh beli. Ada yang replika, ada yang original. Kan, ada yang replika. Kan. Tapi macam Tuwis Media punya yang Wandi pakai ini limited edition, staff only ya. Cikgu, pengeluar sama dengan cikgu. Ya, pengeluar kami ni sama. Baju yang dibuat ni sama. Yang tu buat sama. Tapi insyaAllah sebelum ni kita ada Sepang edition. InsyaAllah tahun ni kita akan ada lagi lah. Okay. Baju daripada pengeluar yang sama. Yang sebelah tu pakai tu, walaupun sini ada logo lain ni, bukan Penghilang ni buat pun sebenarnya, orang lain buat. Jadi korang tunggulah nanti. Okay, baik. Ada Habib masuk okay. Mana? Ada je. Dia pandang, dia CCTV. Dia CCTV je. Dia tengok apa dia dua orang tua ni merepek kan. Okay, jadi tak tahu kan dia. Baju Cikgu PJ pakai nak juga pakai original. Tunggulah nanti kita bagi tahu. Nanti kita baju lagi track house. Itulah tu kan. Aku sampai pakai baju tim lain ni. Aku sampai nak pakai baju track house juga sebenarnya. Cantik muda. Nanti saya akan cuba Remy nanti kalau ada lah kita, sebab kita memang ada partner dengan kita punya pengeluar ni juga. Nanti kalau kita dapat apa-apa info daripada dia orang, mungkin kita boleh bagi tahu lah juga mana tempat nak dapatkan kan. Okey, baik. Itu adalah tamat kita punya segmen yang kedua. Segmen yang seterusnya selepas ni kita nak bincang. Kena datang jumpa baru dapat. Kau Habib, kau balik pun kadang-kadang tak tahu kau balik bila. Yang penting kau bawa balik double XL, itu je. Aku nak kena beli. Double XL terus. Double XL tu penting. Siapa yang pakai double XL? Double XL lah. Kau balik double XL, aku jumpa kau. Aku cari kau. Okay.
Selepas ini kita akan bincangkan tentang MotoGP. Jadi apa yang berlaku di Le Mans Grand Prix baru-baru ini. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali semula di segmen yang ketiga. Sabar, saya buka saya punya timer dulu. Dekat sini saya pakai timer sekarang ni. Saya dah maju. Okey. Kita berada dalam segmen yang kedua. Apa-apa pun kita sebutkan terima kasih kepada kita punya penaja-penaja. Terima kasih kepada Extremo Hit Pro, lebih panas lebih padu. Terima kasih kepada Rapido, penyedia aksesori motosikal yang semakin meningkat naik. Kemudian Koyoko, bateri motosikal, satu-satunya bateri motosikal dengan pengesahan daripada kelulusan daripada pihak Sirim dan juga warranty sehingga 18 bulan. Tune Boss, ECU dan juga CDI buatan development daripada anak tempatan. Kemudian Ilala Lagis, beg skuter peneman event-event yang dihadiri oleh Two Wheels Media. Monster Energy, minuman tenaga pilihan kami yang berada atas meja kami ni, walaupun nak capai kadang-kadang macam tak sampai. Tangan kena potong. Mana kena potong, tak ada. Tangan kena potong. So, dan juga terima kasih kepada Arcade Chain, penyedia rantai yang mempunyai pelbagai pilihan dengan edisi-edisi terhad yang memang sangat rancak sekali yang dilakukan oleh Arcade Chain. Kepada anda yang mana nak dapatkan peluang untuk bersama-sama ke Turki, okey, untuk bersama-sama ke Turki, korang boleh bersama-sama dalam peraduan ataupun kita katakan giveaway yang dilakukan oleh Monster Energy sekarang ini. Korang boleh dapatkan minuman Monster Energy, beli produk Monster Energy di kedai-kedai yang berhampiran daripada 1 April hingga ke 31 Mei. Kita ada lebih kurang dari setengah bulan lagi untuk korang bersama-sama dalam peraduan ini, di mana pemenang akan mendapat perjalanan ke MXGP Turki untuk 2 orang. Di mana korang boleh hadiri MXGP Turki untuk 2 orang, dan tertakluk pada terma dan syarat. Korang hanya beli dan juga muat naik resit yang menunjukkan bukti korang beli. Hadiah kedua ada 50 t-shirt daripada Monster Energy. Jadi boleh support kepada penyokong Two Wheels Media. Terima kasih kepada Monster Energy. Jangan lepaskan peluang. Monster Energy ni memang hadiah dia dahsyat-dahsyat sebenarnya. Baru ni pun dengan cerita orang rebut keychain. Dekat GP baru ni dia orang rebut keychain. Pandai dia orang ya. Nah, so macam kita apa pun tak ada kan. Apa pun tak ada. Itulah. Apa pun tak ada. Disisihkan lah kerja. Macam tu. Okey, so di segmen kedua. Okey, kita berada di segmen kedua. Okey, baik. Di segmen kedua ni kita nak bawa, saya ada terbaca satu posting daripada rakan media kita juga, daripada saya rasa rakan media kita yang lain sebelum ni menyatakan bahawa berlakunya dia nak kata rakan media, iyalah daripada rakan media kita. Yang ni kita mention lah, ini daripada Pit Stop. Dia cakap dekat sini, dia kata macam keadaan di Lita kosong tapi view di online ramai macam tu. Jadi kita nak bawa isu ni lah sebenarnya. Jadi isu yang kita letak kat sini, kehadiran fans di venue. Okey, kehadiran fans di venue tempat pertandingan versus online broadcast. Dia penyeri ataupun pembunuh sebenarnya. Adakah ianya penyeri perlombaan tersebut ataupun ianya adalah pembunuh scene tersebut sebenarnya. Baik, yang mana tak tahu, banyak perlombaan-perlombaan di Malaysia ni, termasuklah Malaysian Cup Breaks, yang even kita kata Red Bull Suzuki pun, tapi Red Bull Suzuki tu dunia punya event lah kan. Tapi kita kata yang Malaysia ni banyak dia orang buat live viewing. MSF series pun dia ada buat live streaming dekat Facebook dan sebagainya. Memang kita dapat tengok ribuan orang tonton. Tetapi malangnya Wandi, apabila kita selaku pengamal media ni, kita pergi ke pengamal media sekarang. Okay. Bila kita pergi ke venue, kita tengok, taklah kenapa orang tak turun kan? Korang tahu event ni jalan sebab korang tengok live, tapi korang tak turun. Kenapa? Kenapa tak semeriah itu? Kenapa korang tak membanjiri kehadiran atau membanjiri venue tu? Tambahan pula benda tu dilakukan di track-track yang, kalau kita katakan break tu mungkin dah di tempat-tempat lain kan, di lokasi-lokasi tertentu. Tapi bila kita kata di central terutamanya di Sepang International Circuit, kehadiran peminat sangat-sangat tidak memberangsangkan, Wandi. Kenapa Wandi? Adakah ianya disebabkan oleh live viewing ni ataupun ianya disebabkan faktor-faktor lain, Wandi? Yang saya nampak, saya sendiri pun mengalami, satu, saya percaya ramai juga yang macam saya lah, berada jauh dari venue, itu satu je, berada jauh.
macam saya dari seberang Sabah. So kalau nak keluarkan belanja mungkin sampai ribu hanya untuk pergi ke sana untuk melihat secara depan mata, itulah agak terasa berat jugalah. So saya percaya rakan-rakan lain yang bersama kita ni pun pasti ada juga alasan sebab duduk jauh, mungkin di Perlis, mungkin di Sarawak. Itu satu faktor lah, satu faktor utamalah pada saya yang saya alami. Saya sendiri alami ni, yang saya cakap apa yang saya alami, yang saya rasa. Lepas tu yang kedua, tapi saya pernah juga pergi sekali masa Malaysian Cup Week. Bukan sekali lah, berkali juga lah, bila ada peluang di Sepang. So bila pergi, satunya, ya betul macam cikgu kata, tak berapa ramai orang. Bukan kata tak ada acara lain macam booth ada buka. Honda, Yamaha, itu jenama-jenama besar. Cuma dia sekadar daripada pengeluaran motor itu je lah. Dia tak ada event sampingan lain. So macam saya pergi, kalau pergi booth pun lebih kurang juga dengan pergi kedai motor ke ataupun di pameran motor mana ke. Dia tak ada nilai tambah dia lah. Yang lain ataupun acara tambahan lain selain pemotoran ke. Sebab kalau saya nak bawa anak, kita kena tahu yang dalam satu keluarga tu sendiri bukannya semua suka motor. Kalau kita ni mak ayah minat motor, mungkin anak-anak kecil mereka tak berapa gemar motor. So kita nak tengok motor tapi anak-anak berlari-lari kan tak best, mengganggu kita. So mungkin kalau ada something yang boleh membuat anak-anak reda apa semua, mungkin buatkan mak ayah pun okey lah untuk pergi tengok. So saya pun sebagai ayah pun terasa itu pun antara punca juga. Okey, kita tengok pada ruangan komen sekarang ni. Amin Zulkarnain cakap dekat sini. Dia kata ini yang kita nak pelibatan korang dekat dalam komen sebab kita buat live podcast ni kan. Kita dekat Malaysia ni secara umumnya, kata Amin Zulkarnain, tak ada budaya tonton acara sukan dekat tempat acara sukan tersebut berlangsung. Itu saja masalahnya, dia kata. Jadi ini mungkin betul, mungkin ya kita katakan sebab kita bila kita masuk dalam cerita macam ni, okey, walaupun kita faham orang macam Wandi cakap tadi, orang yang duduk di Johor, orang yang duduk di Sabah, Sarawak, di Terengganu susah untuk ada sebab jauh kan. Tetapi kalau kita tengok rata-rata orang yang berada di ibu kota pun dia orang tak luangkan masa. Kenapa? Sebab bagi saya itu bukan kita punya budaya. Saya rasa kita tak payah tengok motorsport. Kita tak payah tengok motorsport, kita tengok sukan-sukan lain pun sama. Terutama sukan terbesar di Malaysia lah. Kita cakap sukan bola sepak pun. Walaupun setiap negeri ada pasukan-pasukan yang tersendiri kan. Tapi support daripada peminat-peminat sepanjang musim sangat mengecewakan lah. Tapi hanya ada event tertentu, baru dia orang akan pergi. Contohnya kita dapat masuk semi-final ke, dapat masuk final ke, kan baru akan ada meriah dia tu. Itu salah satu sebabnya orang jadi macam ini biasa, kemudian nanti kita boleh pergi dan sebagainya. Dan apa yang Wandi cakap tu betul. Kekurangan aktiviti lain, terutamanya saya katakan untuk siri-siri yang lain ni. Ini membawa kepada komen Muhammad Yusri. Okey, Muhammad Yusri cakap dekat sini, marketing tak memainkan peranan. Okey, sebab kita tahu setiap event-event yang dijalankan ni, dia orang punya marketing punya department lah kan. Tapi kita tak tahu macam mana dia uruskan perkara tersebut. Sedangkan kita katakan event-event, contohlah orang buat gathering pun penuh kan. Orang buat gathering penuh lah. Even Honda Day yang dapat kereta cabut tu pun orang penuh. Kan, sampai yang macam tu sebab marketing dia power tau. Marketing dia power, dia dapat tarik orang, minat orang untuk datang kan. Tapi apabila kita katakan selain daripada, saya rasa mungkin yang ada letakkan aktiviti lain di situ adalah seperti di MotoGP Malaysia, Malaysian GP. Kedua adalah bagi saya Malaysia Cup Prix yang ada benda lain untuk dilakukan lah juga. Selain daripada tu, siri-siri lain ianya lebih kepada betul-betul hardcore enthusiast je nak pergi. Maksudnya kalau kau betul-betul minat je, kau akan datang. Sebab apa? Kadang-kadang memanglah pelumba tu dah kita kurang kenal dah satu hal kan. Jadi untuk cara lain untuk nak tarik crowd ni, dia orang pun tak sediakan. Jadi kepada yang betul-betul minat, yang betul-betul ada kawan di race ke,
company uncle dia ada sponsor ke, baru dia datang. Jadi itu saya rasa macam marketing mungkin kurang memainkan peranan apabila perlumbaan menjadi. Sebab kalau kita kata macam mana event-event biasa, kita katakan gathering biasa pun dia orang dapat kumpulkan sebanyak mana kan, sebab dia orang tawarkan something kepada peminat-peminat. Dia tawarkan something kepada peminat-peminat. Saya tengok dekat komen dekat sini, saya rasa tengok tempat race, dia kata. Contoh race Capri bila dekat buat dekat SIC tak ramai, tak meriah sangat. Kalau dekat Terengganu saya lihat ramai yang hadir, warga tempatan. Mungkin lokasi dekat dengan orang ramai tak jauh. Itu betul. Saya rasa memang lokasi satu peranan, kita katakan. Tapi kenapa walaupun kita kata dengan sebab Capri ni saya tak nak argue, sebab Capri ni dia penganjur-penganjur dia, orang yang terlibat dia memang dia orang giat buat. Kita tengok dia orang buat ride bersama dengan pengilang-pengilang lah, dia bersama dengan Honda, dengan Yamaha kan. So dia ada ride-ride dia, even daripada Vosh ke apa-apa, dia ada ride dia yang okey dia orang kumpulkan bawa. Kadang-kadang orang yang pergi tu tak ambil tahu pun pasal racing kan. Yang penting ada ride, jom dapat t-shirt free kan. Dia umpan dengan t-shirt free pun dah dapat kan, dah seronok kan. Even kita buat singgah GP, kita buat live viewing singgah GP, ada yang datang Wandi yang tak pernah tengok MotoGP pun. Daripada kita tanya pun memang minat MotoGP ke, dia kata bang memang saya mengaku bang saya tak pernah tengok MotoGP. Tapi sebab kita buat promosi yang baik kan, dia orang dapat bawa kawan-kawan dia orang yang tak pernah tengok pun join in. Tapi kenapa siri-siri tertentu ni tak cukup orang yang hadir tu, itu yang kita katakan apa yang berlaku sekarang ni Wani. Dan kita nak salahkan live broadcast saja tak boleh lah. Sebab live broadcast ni kadang-kadang orang kerja ke apa-apa, itu memang orang tengok lah. Ya, pada saya kalau live tu itu penting je, sebab dalam bab promosi, live tu sendiri pun menarik minat. Macam saya ni orang jauh, dapat tengok live. Memang teringin daripada tengok live tu, kita lebih tahu isu semasa, kita tahu keadaan semasa, tahu tentang perlumbaan. Jadi kita memang teringin nak pergi. Kan best kalau aku boleh pergi tengok depan mata. So live tu sendiri sebenarnya mempromosikan race di mata sajalah. Betul. Saya yang jauh ni. So kalau nak kata betul-betul membunuh live tu, saya tak setujulah. Ya. Betul. Dia lebih mempromosikan, dan sama macam UFC ke apa ke, mereka ada juga live. So dari situlah dia perlu. Dan kita nak dengar apa kata daripada Man, sebab Man ada cuba nak dia tengah geletek pinggang saya ni, dia macam aku nak tahu juga ni. So daripada Man, kita nak tahu juga Man macam mana Man. Bagi saya saya setuju semua point tadi. Cuma ada satu, jadi pendapat saya lah. Saya rasa facility tu saya kalau macam kalau awak duduk dekat grandstand kan motor dia lalu sekejap je zam dah. So kalau lah Sepang tu ada audio yang bagus, ada pengacara pun dengar, TV yang ada, so walaupun motor tu tak lalu, kita enjoy lah dengan suasana dia tu. Ni pernah tengok kan macam movie kan, dia punya komentator tu bising kan dekat stadium. So kalau macam even MotoGP, saya tengok dia orang pun tak pasang speaker yang kuat. So sepatutnya kita kena beli, betul tak? Kita kena beli audio device. Kan. Device kan. So tak kisahlah, asalkan ada benda tu, so dia lebih enjoy lah kot bagi saya. So mungkin facility tu kena nampak macam rasa cinema sikit macam tu lah. Okay. Ini pendapat yang baik daripada kita punya Mr. Producer. Dia kata facility ni bukan sekadar kemudahan, tapi ianya adalah tarikan orang untuk tengok. Yang apa yang dimasukkan oleh Man, contoh di MotoGP dia ada screen yang bolehkan orang tengok bila motor tu dah lalu, lepas tu kita masih tahu apa yang berlaku. Tapi bila untuk siri-siri kecil yang lain ni, dia tidak ada perlibatan, dia tak ada engagement yang macam tu. Ini membawa kepada saya dan Batu Kawan punya insiden last year. Saya menonton Malaysia Cup Prix, saya macam biasa, saya akan hadir bila buat Batu Kawan, saya memang akan hadir sebab tengok sahabat saya race. Saya tangan sebelah pegang phone. Buka live di Facebook Malaysia Cup Prix. Sebab apa? Saya tengok VAP habis tu, saya nak tahu dekat depan tu apa jadi. Jadi kekurangan dia kat sini, kita penonton yang hadir tak dapat nak engage dengan perlumbaan tu sebab dia orang tak tahu apa yang berlaku selepas tu.
Kalau kita tengok bola di stadium pun still kalau stadium yang besar dia ada skrin besar lagi kan. Kita dapat tengok lagi apa semua kan. Kalau kita tengok motor ni memang motor tu sebab tu orang cakap macam kurang tarikan untuk orang datang. Even di Sepang. Sebab apa? Bila motor dah lalu, okey, apa jadi di turn 1, 2, 3, 4, 5 kita tak tahu. Kita dah tak tahu. Kita just nampak sekali tu je. Jadi ini adalah kelemahan dari segi fasiliti yang saya rasa dibuat oleh penganjur lah saya rasa, yang membuatkan orang yang datang tu tak ada inisiatif. Bagi dia orang macam better aku tengok kat rumah, aku dapat tengok siapa fight. Pendapat Wandi macam mana tentang macam ni? Saya tambah sikit lagi tadi. Okey, Tapi benda ni memang saya faham costly untuk penganjur tu nak buat. So maksudnya betul, dia berbaliklah kepada marketing. Maksudnya marketing tu kena kuat lah supaya drama-drama tu lebih panas lah. So orang betul macam, tu lah. Kalau ramai boleh lah buat macam ni. Betul. Ini yang menarik juga ni. Okey, jadi saya dah masuk Man cakap yang tu memang betul lah. Okey. Jadi penonton tak dapat nak engage dengan race. Jadi dia tak tahu, macam dia rasa better aku tengok live. Sebab apa? Lebih dia rasa dekat, dia rasa lagi action ada, komentator pun ada. Macam MotoGP dia ada screen tapi komentator ada sebab dia orang jual benda lain. Sebab dia orang buat benda lain kan. So itu tak kisahlah. Untuk kita yang lain ni kita tak adalah sampai nak ada komentator menyalak dekat tepi track ke apa-apa. Cuma bagi orang angle yang lebih sedap untuk ditonton. Tambah kat prik pula dengan keliling pagar kan. Lepas tu dia tak ada, orang tak dapat tengok dengan baik. Lepas tu kita tahu macam Man cakap tadi, kos dia tinggi untuk buat benda tu. Sewa skrin saja pun kadang-kadang sampai hampir belasan ribu sebenarnya untuk sewa sehari kan. Tapi kita kata itu dah satu hal. Tapi kenapa benda tu dia orang tak dapat buat? Sebab engagement orang pun tentang siri itu pun tak tahu. Sebenarnya tak ramai pun tahu yang macam contoh MAM Superbike sedang berlangsung. Orang tak tahu pun MSF punya berlangsung. Sebab apa, kadang-kadang saya tengok, ini saya tak tuju kepada mana-mana organisasi, tapi korang tengok sendiri pada hari perlumbaan, apa yang diorang buat di media sosial diorang. Ini kena tengok kan. Yang update yang macam sebelum ni saya pernah tegur, update daripada tulis media lebih elok daripada penganjur kejohanan. Sebab kita siap bagi tahu full result kan. Kita bagi video, kita bagi full result. Setiap habis race kita bagi full result. Sedangkan penganjur kejohanan punya page pun keputusan pun tak ada. Dia dah ada satu page ni siap. Contohlah kita kata Wandi menang kan. Wandi menang. Dia buat satu page. Satu post yang macam tu. Dengan gambar apa semua tak ada. Betul-betul tulisan background warna merah. Yang ni tamat perlumbaan ni, dia macam engagement orang pula, orang jadi macam orang nak tahu tentang perlumbaan tersebut. Sebab saya memang follow banyak page-page yang penganjur ni. Kita nak tahu, okey, sebab kita ada podcast ni, so saya nak ambil tahu sebab saya nak tahu nak bersembang apa. Tapi saya bila tengok pun lah, apa benda dia orang ni macam ni kan. Sampai baru-baru ni saya kritik yang Malaysia Cup Prix. Saya masuk, okey, saya dah habis race tu, race pertama dia orang dulu dekat Sepang Utara, tak silap saya. Lepas tu saya buka website. Sebab hari tu kita ada MotoGP. Itu ada apa Tapi saya buka website, saya nak tengok result penuh. 2025 punya tab pun tak ada lagi. Masih 2024. Sekarang dah ada lah. Sekarang dah ada dah 2025 kan. Sedangkan dia orang sendiri pun tak buat benda tu, macam ibarat kita nak kata macam tak bersungguh. Sampai kita nak dapat informasi pun susah. So adakah itu kesilapan daripada mana, Wandi? Agak sensitif juga ni cikgu. Sensitif, kita ingat apa dengan sensitif? Ada Wandi fikir jawapan dia kan. Saya ada lagu yang pendapat. Saya rasa kalau saya lah, untuk menaikkan kejuaraan, penganjur mungkin wajibkan pelumba ada pace sendiri. Maksudnya betul, pelumba kena ada TT, buat apa dia buat, macam tu lah. Betul. Kalau rider tak sempat, inform kita mungkin boleh bincang lah. Itu adalah, ini adalah salah satu strategi yang baik lah kita tengok. Even Malaysia Cup Prix tu hari dia orang buat untuk rider-rider CP150 semua kena ada pergi kursus, ibarat kelas bengkel pengucapan awam apa semua kan. Sepatutnya mungkin penganjur-penganjur boleh ambil langkah untuk semua rider yang bersetuju untuk masuk siri perlumbaan kita ni perlu ada akaun media sosial dan perlu buat post tentang perlumbaan ni setiap minggu contohnya. Benda tu boleh masuk binding dengan dia orang punya agreement untuk race, untuk perlumbaan dan sebagainya. Saya rasa itu akan membuatkan race ni lebih
memberikan dekat dengan peminat-peminat sebenarnya, Wandi. Dan yang pasal cikgu tanya tadi, saya lebih kalau di media sosial lah, saya lebih kepada bendanya yang berterusan. Berterusan maknanya cerita-cerita semasa macam MotoGP. MotoGP walaupun tengah cuti pertengahan, kan ceritanya masih ada tentang gosip. Terus tersebar tentang baik benda negatif sekalipun, kritikan, semuanya jelas, semuanya dikongsikan. Yang kita ada, tempatan kita ada, semuanya macam berita saja. Betul. Sekadar itulah, padahal ini media sosial bersosial lah. Campurlah negatif positif, jangan terlampau nak halang, semuanya mesti positif. Itu jadi macam berita pun kadang-kadang negatif. So kembangkan juga dengan gosip, kembangkan juga dengan isu-isu yang kadang-kadang sensitif, tak terlampau sensitif, tapi yang cuit sikit-sikit itu, itu yang membuatkan drama itu berpanjangan dan orang nak terikut-ikut, orang nak tengok apa akan jadi. Saya menarik tengok dekat sini komen daripada Anik Nur Rahim dekat sini, sebab satu komen daripada Azmi Yaakob cakap KBS tak support motorsport ni. Anik Nur Rahim respon kepada komen Abang Azmi kita, sebelum nak cakap KBS, yang organizer pun kena push dulu, sebab Facebook update page pun, update sendiri pun tak perlu marketing mahal. Betul. Sebab update page sendiri tak perlu apa-apa pun. Kau perlu ada satu media personal, dan saya tahu segala penganjur sekarang ni dah memang aware tentang perkara ni, dan dia orang ambil maklum, dan dia orang memang berikan penekanan terhadap media punya engagement punya ni. Dan kadang-kadang rata-rata orang kadang-kadang dia orang macam wah biasalah kementerian tak ni. Sebab kita kena faham, kementerian ni dia bukan satu agensi yang buat untung. Okay. Sebab yang buat duit, yang buat dia adalah organizer. Jadi kalau KBS nak campur tangan sangat pun, bukan aku dapat apa pun sebenarnya. Sebab korang yang buat benda ni kan. Kau buat ni dengan sponsors, dengan apa-apa semua. So korang lah sepatutnya kena gerakkan lagi. Dan sebenarnya kementerian ni kita tak boleh nak salahkan kerajaan sangat. Saya bukan nak mana-mana kerajaan ke apa, tak. Sebab saya tahu sistem dia orang. Kita tahu sistem dia orang. Dia orang dapat bajet. Bajet tu adalah untuk pembangunan, akar umbi, apa semua. Dan bila mainstream ni dia dah ada penganjuran sendiri. Dia ada association yang buat. Dia dah ada federasi sendiri. Contohnya kalau kita kata Malaysia, dia under MAM kan. Dia ada federasi dia sendiri. Federasi tu bergerak di bawah, berdaftar bersama dengan KBS. Jadi KBS akan lepaskan kepada badan utama tu lah. Jadi badan utama ni yang akan menggerakkan perkara ni. Tapi yang menarik ni, apa yang kita tengok, event-event kita dekat drag, event drag yang belum lagi kami editui, belum ada kesempatan lagi untuk cover event-event drag ni. Kalau ada masa memang kita orang nak cover juga sebenarnya. Promosi dia lain macam, Wandi. Media sosial dia lain macam. Dia update dia, sekarang ni rekod kebangsaan kawan ni. Okey, ini penyertaan yang masuk. Ini dia gambar jentera yang dia orang upload kan. Dengan cerita jentera hijau ni akan kembali musim ni. Dia create hype. Dia buatkan satu benda yang hype untuk peminat-peminat ni libatkan diri. Contohnya ada satu nama legend ni nak kembali dalam bidang drag ni kan. Nama joki dia pun disebut. Bukan sekadar nama pasukan saja. Dia ni menang lagi. Dia ni pegang 3 rekod kebangsaan. Dia ni selepas 13 tahun menyepi, kawan ni masuk semula ke dalam. Orang jadi hype tau. Dan sebab itulah kita tengok event-event drag ni mendapat tempat dekat hati peminat-peminat muda sekarang ni, Wandi. Ramai. Saya pun kadang-kadang ada juga tengok itulah pertandingan drag. Boleh kata sangat ramai cikgu yang menonton. Yang bukan menonton ni lah, menonton live ni, tapi menonton di tempat kejadian. Padahal kalau kita kata pada drag itu berapa saat je, tak habis. Habis. Berapa saat je. Tapi kenapa ramai yang pergi tanda sokongan dan tanda mereka terhibur dengan tayangan sekejap itu. Betul. Dan aksi yang sekejap itu. Tapi mereka still rasa terhibur. Terisi masa dia. Tapi kita yang race boleh kata 15 minit, 20 minit, 30 minit rasa macam kosong. Betul. So itulah antara. Dan kita tengok juga apabila kita kata peminat-peminat drag ni, sampai kita tengok, kau tengoklah jentera-jentera Y dekat atas jalan raya. Dia inspired by Y yang masuk kaprik ke Y yang masuk drag?
Kau tengok atas jalan yang dengan arm pakai swing panjang-panjang. arm panjang, yang pakai Tayar tayar sotong kan, yang up spec sampai jack berapa lah, yang sampai buat stage berapa lah, apa semua benda ni kan datang daripada mana? So apa? Marketing. Kita tengok pengusaha dia, pengusaha alat ganti dia pun memang sentiasa update. Okey, hari ni kita akan buat masuk produk ni yang memang kami guna, kami dah benda ni lah yang kami pakai dekat drag itu hari. Kalau abang dengar saya cakap tu pun abang tahu lah siapa punya tu kan. Bos Adib selalu cakap macam tu kan. Yang ni yang kami dah pakai, macam ni lah spek yang kami pakai yang kami menang dekat Gong Badak itu hari. Jadi orang pun jadi macam, aku nak buat macam tu. Tapi kita tengok yang apa yang dilakukan ni tak terinspirasi kepada peminat muda untuk perlombaan jenis track ni. Kita kata budaya mungkin budaya, tetapi saya rasa tak ada cara lain lah. Marketing saja sebenarnya. Marketing dan juga yalah, bila marketing out, kita kata memang orang akan tak ada inisiatif untuk pergi dan juga hadirkan diri. Satu lagi Wandi, kita kata kita sebut dekat sini, kita sebut Malaysian Cup Prix, kita sebut MSF Series, kita sebut MAM Malaysia Superbike Series kan. Ini adalah perlombaan-perlombaan yang disanction. Maksudnya yang dianjurkan secara baik dengan penuh dengan sokongan daripada badan induk kan. Tetapi ada juga event yang kita tengok dekat luar sana dah lah tak ada penganjuran daripada ataupun kita kata pelibatan daripada badan induk dan sebagainya. Dan ada kadang-kadang penganjuran yang dibuat secara suka-suka. Tetapi masih dapat orang ramai. Maksudnya yang suka-suka tu penganjuran haram lah kita kata. Tapi masih dapat kehadiran orang yang ramai. Sebab apa? Diorang create hype tu. Jadi mungkin kita tak ada siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa Wandi. Cuma kita kata mungkin sekarang ni kepada marketing team untuk siri-siri perlombaan di Malaysia patut contohi apa yang dilakukan oleh drag community ni. Tak kisah drag community ni, saya bukan kata geng-geng yang main motor saja tau. Even kalau Wandi di Sabah, cuba tengok kalau event drag diesel buat kat sana 4x4 punya, kau tengok orang dia macam mana. Kan gila-gila punya. Bukan sekat motor je, kereta pun sama, memang gila-gila punya kan. Sebab apa? Dia orang create something dan membuatkan orang seronok nak pergi. Walaupun booth yang ada tu still booth yang kurang, tapi ada macam-macam benda yang berlaku dan orang tertarik nak pergi. Kadang-kadang pergi tak ada apa pun. Hujung minggu ni ada drag kat sini. Macam dulu saya ingat lagi drag dekat Taiping, pergi lah. Malam tu kita pun pergi bawa kereta pergi Taiping. Sampai-sampai haram tak ada apa pun kan. Booth pun tak ada. Cangak cokor tengok gitu kan. Tapi disebabkan marketing yang dia orang buat tu, kita hadir. Kita hadir. Jadi macam tu. Jadi ada tambahan daripada Osman mungkin. Dan lagi satu, antara perkara yang dikatakan juga adalah dari segi fasiliti yang disebut, fasiliti di lokasi juga membuatkan orang kurang senang. Okey, di mana sebelum ni kita dapat tahu ada yang penyediaan tandas yang tak cukup. Yang kita tengok kan, penganjuran-penganjuran macam ni, penyediaan tandas yang tak cukup, tiada tempat untuk makan. Bayangkan dia orang pergi ke Sepang International Circuit, dia orang dah masuk pun satu hal kan, jauh dan sebagainya. Bila sampai sana duduk kejap semua, nak makan nak kena keluar balik, bapak jauh nak pergi sampai sana baru nak dapat makan. Itu antara perkara yang disuarakan oleh kawan-kawan yang menghadiri sebenarnya Wandi. Sampai betul. Pergi, kenapa contoh Cup Prix buat dekat Terengganu ramai orang, buat dekat Penang ramai orang, buat dekat Johor ramai orang, tapi bila di Sepang terus kurang. Kenapa event-event lain buat dekat tempat-tempat lain ni ramai orang, bila buat dekat Sepang habis? Kerana dia Sepang ni dia bukan nak kata apalah, dia ada syarat-syarat tertentu. Even kalau nak buka berniaga dan tu bukannya boleh pacak kemah je bang. Abang boleh buka ayam gunting tak bang? Kau nak sewa tempat tu pun satu hal dah. Jadi satu kadang-kadang orang yang pergi sana susah nak pergi Sepang, nak cari makan pun susah Wandi. Ada yang cakap macam tu Wandi. Ya betul, dan itu pun yang dialami sendirilah. Oleh saya juga, kalau cikgu pergi pun cikgu akan alami apa yang mereka rasa. Tapi itulah, harap ada perubahan dalam masa terdekat supaya, sebab bendanya kita dah sedia establish dah lama cikgu. Jadi sayang kalau dah tengok untuk berpuluh tahun. Sepatutnya dia jadi macam Amerika lah cikgu. Tengok NASCAR macam mana.
Macam mana sekali datang tengok duet diorang ramai, padahal sekitar diorang tu je. Tapi kita yang berpuluh tahun pun harap akan meningkatlah jumlah penonton. Aktiviti tu perbanyakkan lah. Itu ya. Betul. Saya dari segi penyertaan juga, saya kata macam apa Osman cakap tadi kan, media sosial diorang kena aktif dan sebagainya. Saya ambil contoh kepada kita punya penaja utama kita, Esrimo. Tengok macam mana Esrimo selepas tamat perlumbaan, diorang ambil shot daripada race tersebut, dia bagi rider dia ulas semula kan. Dia jadi macam proper punya, barulah seronok peminat nak tengok kan. Betul. Dengan Brak Motorsport kan, No Money Racing. Jadi dia selepas habis race, diorang buat pula video, diorang buat montage. Oh, ini dekat race itu hari. Kalau kita tengok tim lain pun tak ada buat macam tu. Tak ada langsung daripada tim-tim lain. Just ambil gambar corner macam tu je. Habis kot apa rider dia ambil corner itu. Tapi kalau kita tengok apa yang dibawakan oleh Extremo bersama dengan No Money Racing, Brak Motorsport, dia mula engage. Saya rasa tim-tim masing-masing patut mula buat macam Brak Motorsport bersama No Money Racing ni, bersama dengan Extremo ni. Apa yang dia orang buat, dia dah mula daripada race ni dia orang buat shot, dia orang buat montage. Habis tu pelumba pula cerita, pada race ni macam ni berat saya berlebihan, so macam dia so dia cerita balik pasal race dia semua. Jadi dia lebih kepada peminat yang baru nak tengok ni, makin seronok tengok. Lepas tu dia orang bawa keluar merch kan, dia bawa keluar merch, boleh beli kan. Saya macam sebelum ni saya sokong pasukan yang kawan saya join dekat Capri tu. Saya tanya dia, "Weh, baju nak beli kat mana?" Tak tahu lah. Aku nak baju macam kau pakai tu kan. Baju yang rider pakai tu, baju dengan tim. Macam contoh sekarang ni, saya sanggup beli benda ni. Saya sanggup beli baju Crazy Racing. Saya sanggup beli baju Crazy Racing edisi terkini. Tak kena sebut edisi terkini ni kan. Sebab apa? Sebab kita support, and then kita nak pakai apa yang dia orang pakai kan. Yang original macam ni pula kan. Kena sebut kan. Tapi apa, sebab bila kita dapat itu, barulah kita dapat engage. Kita rasa macam we are part of that kan. Kita adalah orang yang terlibat sekali. Sampai saya pergi sana tanya dia, "Weh, baju kau mana?" "Tak ada, Ustaz, aku pergi tengok Ustaz." Dia bagi saya satu t-shirt putih. Lambang satu kat sini, itu je. T-shirt DIY putih dengan satu lambang cop, ada cop company dia, itu je. Lah aku nak yang macam korang rider pakai ni dengan penuh penaja apa semua ni kan. Baru seronok. Macam ada orang tanya baju Remy dekat komen sana, tanya dia, "Baju beli mana?" Mungkin dia tengok baju Wandi kot, baju nak beli mana. Itu baju tu special lah. Baju yang Wandi pakai tu special. Baju yang baju Wandi lah kot. Baju saya ni boleh beli kat mana-mana. Ada orang jual, boleh beli. Ada yang replika, ada yang original. Kan, ada yang replika kan. Tapi macam Tuwis Media punya yang Wandi pakai ini limited edition, staff only ya. Cikgu, pengeluar sama dengan cikgu. Ya, pengeluar kami ni sama. Baju yang dibuat ni sama, yang tu buat sama. Tapi insyaAllah sebelum ni kita ada Sepang edition. InsyaAllah tahun ni kita akan ada lagi lah. Baju daripada pengeluar yang sama. Yang sebelah tu pakai tu, walaupun sini ada logo lain ni, bukan Penghilang ni buat pun sebenarnya, orang lain buat. Jadi korang tunggulah nanti. Okey, baik. Ada Habib masuk okay. Mana? Ada je. Dia pandang, dia CCTV. Dia CCTV je. Dia tengok apa dia dua orang tua ni merepek kan. Okey, jadi tak tahu kan dia. Baju Cikgu PJ pakai lah, nak juga pakai original. Tunggulah nanti kita bagi tahu. Nanti kita baju lagi track house. Itulah tu kan. Aku sampai pakai baju tim lain ni. Aku sampai nak pakai baju track house juga sebenarnya. Track house cantik muda. Nanti saya akan cuba Remy nanti kalau ada lah kita, sebab kita memang ada partner dengan kita punya pengeluar ni juga. Nanti kalau kita dapat apa-apa info daripada dia orang, mungkin kita boleh bagi tahu lah juga mana tempat nak dapatkan kan. Okey, baik. Itu adalah tamat kita punya segmen yang kedua. Segmen yang seterusnya selepas ni kita nak bincang, kena datang jumpa baru dapat. Kau Habib, kau balik pun kadang-kadang tak tahu kau balik bila. Yang penting kau bawa balik double XL, itu je. Aku nak kena benda. Double XL terus. Double XL tu penting. Siapa yang pakai double XL? Double XL lah. Kau balik double XL, aku jumpa kau. Aku cari kau. Okay.
Selepas ini kita akan bincangkan tentang MotoGP. Jadi apa yang berlaku di Le Mans Grand Prix baru-baru ini. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali semula di segmen yang ketiga. Habib buat saya SSS. Macam tu, saya kena gabung